Buffet punyalah meriah tapi tak banyak orang. Lalunya untuk first week puasa memang macam ni. Dah nak tengah-tengah tu ramailah orang pergi buffet. Hari ni aku nak tunjuk korang satu buffet Ramadan dekat Medan Gopeng Ipoh Perak. Nama tempat ni di Buah Cafe. Untuk konsep buffet kali ni dibuat konsep bazar katanya. Ada stall-stall makanan, aneka-aneka sup dan mi. Lauk pauk untuk makanan berat pun ada. And menu dorang ni setiap hari tak silap aku berubah-ubah. Section sambal, section kuih, section dessert, kuih-kuih tradisional semua ada. Pilihan air sejuk dan panas pun ada beberapa jenis. Chicken chop, lamb chop. Yang ini aku rasa tiap-tiap tahun diorang ada. Ini tahun ketiga aku makan buffet dekat sini. Sebab dekat dengan rumah. Pada aku okey lah. Aku suka dia punya lauk pauk ni. Ada vibe-vibe macam makan nasi kenduri. Cuma tips makan buffet ni macam biasa, jangan minum air banyak sangat. Kita makan dan tambah menu paling mahal dulu. Lepas tu baru makan benda lain. Okey, dekat sini ruang memang besar and beraircon. Memang selesa lah kalau korang satu keluarga nak makan dekat sini. Tandas tempat solat pun ada. Perempuan lelaki semua cukup. Kepada yang mencari tempat buffet dekat Ipoh tu, bolehlah consider di Buah Cafe dekat Medan Gopeng ni.